Assalamualaikum. Hari ni berjumpa lagi dalam channel Pakcik Des. Baru-baru ni Pakcik akan berkongsi dengan korang pasal nak renew road tax atau apa saja. Untuk makluman korang, ada satu hari tu Pakcik nak pergi renew road tax, tak lepas sebab nama blacklist disebabkan ada saman lama. Macam ni, kepada sesiapa sahaja yang ada saman, tak kisahlah saman lama pun, korang kena tahu korang yang baru kena saman ke ataupun yang dah lama kena saman, kalau boleh korang rancaikan secepat mungkin. Maksudnya bayarlah secepatnya mungkin. Sebab apa? Bila kita nak renew road tax motor, kita tak boleh renew tau, sebab nama kita blacklist disebabkan saman lama kita tak bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh janganlah sampai nama tu naik mahkamah. Bila nama dah naik mahkamah nanti susah. Dia ada denda lagi yang korang nak kena bayar. Kalau boleh kepada siapa-siapa yang ada saman contohnya, okeylah. Kalau korang nak tahu, sekarang ni JPJ dengan polis trafik dah bekerjasama untuk makluman korang, diorang dah bekerjasama tau. Jadi bila korang nak renew road tax, korang tak boleh renew. Jadi korang pergi kedai motor pun, korang pergi kedai motor yang korang beli motor nak renew road tax pun memang tak boleh. Sebab apa? Disebabkan korang ada saman yang lama. Kalau korang nak tahu, saman yang lepas-lepas pun, yang kalau nak kata contohlah, kata 10 tahun yang lepas pun akan keluar dekat dalam list saman tu. Jadi kalau boleh korang bayarlah secepatnya mungkin. Ni Pakcik kongsi video ni sebab dia, senangnya Pakcik berkongsi pengalaman Pakcik sendiri. Jadi korang kalau boleh settle lah secepatnya mungkin. Sebab tak nak berlaku apa-apa kan. Jadi takkan korang nak bawa motor tak ada road tax kot. Jadi untuk keselamatan korang pergilah bayar saman. Tak kisahlah korang saman tak ada lesen ke, saman motor road tax mati ke, kalau boleh bayarlah. Tak kisahlah berapa lama pun. Sebab kalau korang tak bayar, nama korang blacklist, susah nak bayar. Susah tau korang nak pergi mana-mana. Nak pergi luar negara pun tak boleh. Sebab apa? Sebab saman lama korang. Jadi kalau boleh, nasihat Pakcik dan juga diri Pakcik sendirilah, kalau boleh, kalau dah kena saman tu, kalau boleh bayarlah secepatnya mungkin. Jangan lambat-lambatkan. Kalau korang lambat-lambat, macam ni lah jadinya. Nak renew road tax tak boleh, nak pergi renew lesen korang tak boleh. Sebab apa? Sebab nama korang blacklist. Kalau boleh nama yang blacklist tu pergilah. Lagi satu, kalau korang dah kena saman, korang jangan dengar cakap korang. Tak kisahlah nombor plate korang fancy ke apa ke. Kalau boleh korang pergilah bayar. Korang bayar, korang kena saman parking ke apa, kalau boleh bayarlah. Jangan dengar cakap orang kata tak payah bayar. Sebab apa? Kalau korang tak bayar, katakanlah 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, nama korang dah blacklist tau. Kalau boleh korang bayarlah secepatnya mungkin. Jadi Pakcik sekadar berkongsi pengalaman lah. Jadi Pakcik dah lalui, Pakcik berkongsi dengan korang semua. Jadi untuk kepada pemilik kenderaan, kalau boleh, tak kisahlah kereta ke, motor ke, lori ke, bas sekolah ke, van ke, kalau boleh renew lah ataupun bayarlah saman kalau korang kena saman. Sebab apa? Kalau korang tak bayar, nama korang blacklist. Korang nak ke nama korang blacklist? Korang tak boleh pergi keluar negara disebabkan nama-nama korang yang lama kena saman dulu. Korang tak nak kan? Jadi kalau korang tak nak macam tu, korang pergilah settle secepat mungkin. Jadi sekian, itu saja Pakcik berkongsi pengalaman, berkongsi. Tak kisahlah, maksudnya perkongsian daripada Pakcik. Kalau boleh korang pergilah bayar. Minta maaf lah kalau video Pakcik ni agak ada kekurangan. Pakcik minta maaf sangat-sangat sebab Pakcik pun baru nak belajar buat video. Jadi kalau boleh korang renew lah secepat mungkin ataupun korang pergilah bayar saman tu cepat-cepat. Contoh kalau korang kena saman hari ni, kalau boleh besok pagi atau lusa tu korang pergilah bayar secepat yang mungkin. Jadi setakat ini saja video Pakcik. Jadi nanti kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.